Hari ni kita ada bungkusan yang nak dibuka dari Damn. Aku ada masalah ni. Korang pun sekali terjebak dengan masalah aku ni. Aku tengah cari baju yang hilang. Baju color hijau. Aku baru pakai baju tu 2 kali. First aku pakai time pergi Thailand. Ya nak. Tadi Kak Abang tempat dulu number tu kau dalam free. Betul. Betul kan? Battery. Itu first. Kedua, time aku shoot beauty. Yang ni. Baju yang ni. Dia ada tulis on duty. Mana aku nak dapat? Aku tengah cari baju ni lah. Tak apa, kita try cari lagi dalam locker aku. Tak ada. Kalau korang baju tu hilang, baju yang kau suka hilang, apa kau buat? Lagi update status lah. Baju hilang, baju favorite on duty, baru pakai 2 kali. Kita update kat Instagram. Ni korang mesti terkejut. Oh, dia rupanya ambil baju aku. Kenal tak siapa ni? Bukan awet aku. Ini Elizabeth Tan. Patutlah aku cari, tak jumpa, dah sampai kat tangan dia rupanya. Boleh bagi tahu dia tak kenapa dia ambil baju aku? Itu je sekarang aku nak tahu. Nampak ni, sama kan? Okay, settle dah, tak payah cari sebab dah tahu ada kat Elizabeth Tan. Tak sangka juga dia peminat aku. Okey, aku sebenarnya teringin nak tukar gambar ni, apa nama ni atas ni? Tak tahu apa nama dia, timeline web timeline, web banner. Aku sekarang tengah cari idea aku memang ni nak ada gambar aku. Senang cakap, aku tak ada idea lah. Kini nak pergi shoot lah kejap lagi kalau sempat sebelum berbuka. Okey, plan berubah. Baru ingat nak pergi shoot. Tapi tadi Pak An ada call pula. Dia nak datang sini. Dia nak pergi bazar. Jalan kaki terus sampai. Boleh nampak bazar daripada sini. Kita try tengok. Jauh datang kat sini. Terkejut aku. Aku tak pernah lagi datang sini. Mana? Bazar? Jom. Dah seminggu. Faris, birthday boy. Panas lah. Pukul 4. Sebaik kau call, tidak kena keluar. Di badan cerap. Ambil gambar. Rumah tu kan. Ni lah rumah. Tak aja. Bye. Macam ni kalau nak tengok wayang tu. Tengok wayang? Bye. Gambar. Bak kamera. Ni. 1, 2, 3. Banyak muda ni. Okay, Faris, bye-bye. Lembik ke tangan? Main ke? Nanti vlog pun. Kita nak pergi juga shoot sebab nak try juga dapatkan gambar untuk timeline YouTube lah. Bukan apa, sebab cuaca hari ni cantik gila. Bukan senang nak dapat cuaca macam ni. Sekarang dah pukul, dah nak pukul 6. Nak ambil
ambil gambar sekejap. Tak tahu lah sempat ke tak balik rumah sebelum membuka. Tapi kita dah standby air dulu lah. Kita nak shoot dulu lah. Nak tengok macam mana keadaan dia. Sebab tak tahu angle sini okey ke tak. Okay, cantik. Kita boleh try dulu lah. Sebab tak ada orang nak tolong, jadi kita pakai remote lah. Kita boleh shoot daripada jauh. Okay, gambar dah okey. Spot sebenarnya tak kena lah. Tengok ni gambar. Ada kereta terlalu rapat. Kita nak ambil boleh, tapi editing terlalu banyak lah sebab nak hilangkan kereta apa. Jadi rasanya kita cancel lah dulu photoshoot. Nak pergi lagi satu tempat pun rasanya macam tak sempat. Cobalah kita buat next time lah. Okay, kita balik lah. Kita standby untuk berbuka. Hari ni tak ada bungkusan yang nak dibuka dari Kedah. Jumpa pun baju ni.